Alhamdulillah geng. Okey, kita dah siap buat bypass Okey, ni ke bilik air depan. Siap dah. So yang penting ni ni daripada meter. Okey, ada check valve kat sini. Ada pipe nafas. Okey, dan ball valve lah. Okey, ni daripada meter tadi. Daripada meter. Ni dia. Ni daripada meter Poli ni masuk ke dalam tangki lah. Ke kita punya pelampung kan. Okey, so ini untuk bilik air depan dan ni untuk bilik air belakang lah. Bilik air belakang pun sama juga kita tak check valve situ. Ada pipe napas dia dan dia punya ball valve sini. Okey, kat situ lah kan. Terus dia okey, masuk ke dalam bilik air lah, ke dalam. So pressure dia aku dah test tadi anak aku dah test memang kuat Okey, memang kuat, alhamdulillah itu je lah geng. Okey, aku nak share untuk kali ni memang mustahak. Okey, aku recap lagi sekali. Okey, daripada main line tadi, daripada meter kita tapping. Tapi kalau korang tak nak buat dua macam ni, korang aja satu je. Kat sini letak T T untuk ke bilik air depan satu, ke bilik air belakang satu pun boleh. Tak ada masalah, tapi aku suka buat dua lah macam ni. Okey, lepas tu terus okey, terus masuk sini ke bilik air depan. Okey, ada satu check valve sini, ada satu pipe napas, ada satu ball valve dan tangki air lah. Okey, kalau anda kata air daripada meter tak ada, so air tangki ni akan keluar dia akan menggantikan pipe sini lah Okey, tapi tekanan dia tak kuat lah Okey, tapi dia still boleh tolak lagi kita mencek valve ni. Okey, spring dia tu untuk pergi ke bilik air lah. Okey geng, tu je. Okey, kongsian kali ni lah. Harap korang boleh share video ni, save dan share, dan jangan lupa follow lah so aku boleh kongsikan tips-tips yang sangat berguna kan. Okey lah geng, itu saja untuk video kali ni. Okey, jumpa lagi di next video.